Okey, Assalamualaikum. Mula-mula tengok dulu video ni. Polis menahan seorang pemandu e-hailing berusia 42 tahun selepas tindakannya memandu secara berbahaya dan melanggar lampu merah di Jalan Sultan Hishamuddin hampir merempuh seorang pejalan kaki. Suspek yang memandu Pro 2 Beza ditahan pada jam 8.15 pagi Rabu dan kini disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Okey, anda dah saksikan video itu. Okey, pertama sekali saya nak bercakap lah. Saya nak memberi teguran lah kepada pemandu-pemandu e-hailing. Okey, anda bukan P-hailing. Kalau P-hailing, semua orang tahu. Semua rakyat Malaysia tahu macam mana P-hailing di atas jalan raya. Okey, anda bukan P-hailing, anda e-hailing. So, e-hailing jangan buatlah ikut perangai P-hailing. Okey, so P-hailing kita tahu macam-macam atas jalan raya, tak payah cakap lah. Semua orang tahu macam mana mereka di atas jalan raya. So, kepada pemandu e-hailing, ikut peraturan. Lampu isyarat, tempat tak boleh U-turn, apa semua. Kalau boleh ikut. Kalau tak ada orang, terpulanglah. Ini kalau jalan sesak, tak payahlah buat ikut perangai P-hailing. Okay? Kita e-hailing. So, macam kes tersebut, sangat bahayalah. Kalau tak ada lampu, boleh terima lagi. Ini ada lampu isyarat, dia langgar. So, memang tak boleh dimaafkan lah. Itu terkena sikit lagi lah, nyaris lah. Kereta belah kiri dah stop dah. Macam mana dia boleh terus lagi? Itu lampu merah tu, lainlah lampu tengah kuning, tengah berkelip-kelip ke apa ke. Susahlah. So kepada pemandu-pemandu e-hailing, janganlah buat perangai macam P-hailing. Ya, ikut peraturan jalan raya. Nak pick up customer ke apa ke, saya tahu masa tu mesti customer tak ada. Kalau ada customer dia buat elok-elok, maknanya dia nak pick up lah tu. Dia nak pick up customer. So mungkin fikir lain kot. So tak sabar, habis dilanggar, sebaik tak langgar orang. Kalau tidak, tak pasal-pasal. Lepas tu naik mahkamah, mengaku tak bersalah lagi pula tu. Tak tahulah kata apa. So kepada pemandu-pemandu e-hailing semua, ikut peraturan. Jangan buat perangai macam anda P-hailing. Okey, Assalamualaikum.